Hello korang. Korang nampak dekat hadapan saya ni, ini adalah salah satu SUV yang paling terkenal dekat Malaysia, yang paling ramai juga rakyat Malaysia pakai untuk dijadikan sebagai kereta family car. Okey, dekat hadapan saya ni adalah Honda CR-V 2.0 iVTEC model tahun 2018 je korang. Korang tengok sahaja color dia pun masih cantik, masih tak ada cala ataupun tak ada bengkok apa semua, memang sangat cantik. Okey, bahagian hadapan ni dia menggunakan lampu LED daytime running light. Okey, macam biasa, memang cantik. Okey, lepas tu dia menggunakan rim 17 inci. Okey, original daripada Honda ya korang. Okey, bunga tayar dia pun masih cantik lagi korang. Alright. Tak ada botak, memang masih cantik. Okey, saya bawa korang tengok condition dia. Condition dia memang masih cantik. Okey, tak ada cala, tak ada bengkok apa semua, tak ada terkopek dia punya kulit. Color ni pun masih cantik. Okey, bahagian belakang dia korang tengok memang sangat cantik. Okey. Kalau nak comparekan dengan HRV okey, jom kita tengok bahagian dalam dia pula. Okey, ini bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia memang sangat premium. Okey, dia dikombinkan dengan color warna silver dekat tepi-tepi ni. Lagilah menampakkan dia memang betul-betul cantik. Okey, untuk CR-V ni dia menggunakan leather seat ya korang. Okey, memang cantik tak ada koyak, tak ada cala apa semua, masih cantik dia punya condition seat ni. Okey, kita tengok dulu mileage dia. Okey. Inilah masa mula-mula buka. Okey, korang tengok dia punya mileage. Mileage dia pun hanya 67,000 sahaja korang. Okey, tak ada tinggi sangat dia punya mileage tu, macam so-so. Okey, dia didatangi dengan 8 inci infotainment system. Masih cantik, masih berfungsi, masih boleh tekan lagi ya korang. Okey, lepas tu dia ada control aircon dekat bahagian ni. Okey, dia punya gearbox semua masih kat depan tengah ni. Lepas tu ada punya kompartmen ni. Kompartmen dia macam ni. Bahagian dalam dia memang sangat besar. Korang boleh adjust dia punya kompartmen ni. Okey, kita tengok bahagian belakang dia. Okey, ruang kabin belakang dia pun tak adalah sempit ya. Sangat luas and sangat selesa kalau korang duduk dekat belakang ni. Okey, ini dia korang boleh adjust sikit lah. So tak ada mendekat sangat. Okey. Lepas tu dekat belakang dia ada aircon vent. So di mana kalau korang duduk belakang ni, korang tak akan rasa panas juga. Okey. Korang tengok memang sangat luas dia punya ni. Okey, kita tengok bahagian belakang bonnet dia. Okey. Ini bahagian bonnet dia. Okey, bahagian bonnet dia berkapasiti 522 liter korang. Memang sangat besar and sangat luas. Okey, kalau korang nak ruang lagi besar, okey, dia ada 60-40 flip folding. Okey, di mana korang boleh dapat ruang yang lagi besar. Okey, lagi senang lah kalau untuk korang nak angkat barang ke barang yang besar-besar. Okey. Memang masih cantik lagi dia punya condition ni. Masih wow. Okey, tengok bahagian lampu dia pun masih cantik korang. Okey, untuk harga Honda CR-V ni, dia memang bagi saya memang sangat berbaloi lah dengan harga dia sekarang ni. Okey, harga untuk Honda CR-V ni dekat Krakow hanya 82,000 sahaja, bulanan dalam 800. Okey, harga untuk Honda CR-V ni korang hanya boleh dapat dekat Krakow dengan harga 82,000 sahaja, bulanan dalam 1,000 lebih sahaja. Okey, Honda ni korang boleh ikat 9 tahun ataupun korang nak beli cash pun tak ada masalah. Korang nak trade in boleh,
korang nak take in, boleh sangat-sangat ya. Okey, so untuk korang yang berminat dengan Honda CR-V ni, boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, itu sahaja korang. Bye. Assalamualaikum.